Itu betul kampung ceka tu. Nah, ambillah beras 5 gantang ni buat masak. Terima kasih, Tok. Budi Tok dan orang-orang sini tetap dikenang. Ada apa-apa perkabaran, Tok? Mengikut orang kampung Ceka yang baru pulang dari Kuala Tembeling, pasukan Roger akan sampai kemari. Tujuan mereka datang adalah untuk membantu Clifford. Tentu Roger telah diberitahu tentang pertempuran di Kuala Ceka ni. Tak lama lagi, tentu Roger dan mata-mata Sik akan mudik dan segera sampai ke sini, Datuk. Clifford yang tewas dengan kita di Bukit Koh dulu tu ke? Iyalah tu. Itulah orangnya. Tapi saya fikir eloklah pasukan Datuk berundur dulu dari sini. Kenapa kita mesti takut pada mereka? Sabar, Mat. Maksud ketua kampung itu sangat baik. Dia menyuruh kita berundur kerana dengan pengunduran itulah kita boleh membuat beberapa kemenangan lagi. Pengunduran bukan berarti kita kalah. Jadi, ke mana pula kita nak pergi, Datuk? Bukankah Sultan menyuruh kita mudik Sungai Tembeling? Saya rasa sekarang eloklah kita terus menuju ke sana. Kalau begitu, Datuk, saya hendak ke Pulau Tawa dulu. Saya nak melihat ayah saya di sana. Isteri dan anak-anak juga sudah lama saya tinggalkan. Hati saya sejak semalam lagi berasa kurang sedap. Itulah sebabnya saya menyuruh kedua-dua orang adik saya, Tih dan Awang, hilir ke sana. Baiklah, pergilah kamu. Kirimkan salam saya kepada ayah kamu itu. Tapi Mat, janganlah lama-lama. Terima kasih, Datuk. Saya dan beberapa orang akan hilir ke kampung Kedondong, manakala Datuk dan orang-orang lain pula mudiklah ke Sungai Tembeling. Kita akan bertemu di sana dalam beberapa hari nanti, insya-Allah. Malam ni juga, kita akan merangkak mudik ke Sungai Jelai. Kemudian, kita akan ikut haluan masing-masing. Sementara abang pulang ke Pulau Tawa, Esa ikutlah Datuk Bahaman dan rombongan ini bergerak. Selesai saja urusan abang di Pulau Tawa, abang akan pulang mencari kamu. Esa jagalah diri baik-baik. Baiklah, abang janganlah risaukan tentang Esa. Pandailah Esa jaga diri. Tapi abang janganlah pergi lama-lama. Depan sana tu macam perahu-perahu pasukan Inggeris menuju ke arah kita. Awas Yusuf, jangan sampai mereka nampak kita. Dayung perahu ni ke celah-celah rumpun buluh di tebing sana. Mat, perahu-perahu mereka tu didayung oleh orang-orang lain. Mungkin mereka hendak terceka agaknya. Baik kita berehat saja di sini dan naik ke darat. Saya ada seorang kawan lama di kampung ini. Mungkin kita boleh bermalam di rumah dia. Mulalah pasukan Inggeris tak tempat dengan perahu kamu tak Mat. Kalau tak, berlaku pula pertempuran di tepi Sungai Jelai ni. Berita cepat tersebar dan mereka akan bergegas bila dapat tahu di mana saja kita berada. Kita kena bergerak pantas untuk berada di satu-satu tempat. Kalau tidak, ada saja pihak musuh yang menghambat kita. Kalau begitu Mat, kamu ambil sajalah perahu aku yang muat 8 orang tu. Dengan perahu tu, kamu boleh bergerak lebih pantas untuk mengirim ke Kuala Tembeling. Esok, pagi-pagi kamu hilirlah Sungai Jelai ini dan kalau ada musuh yang menyerang kamu, kami akan tembak mereka dari tebing sini. Terima kasihlah sahabatku. Banyak jasa kamu pada kita.
Cik Mat, tu dia rumah palsu Kuala Pembeling. Nampak gelap dan sepi je. Macam tak ada penghuni. Teruskan perjalanan kita, Yusuf. Aku tak nak singgah tempat tu lagi. Kenapa Cik Mat? Ramai dah orang mati di situ. Aku tak nak perkara lama pulang lagi. Mari kita tinggalkan tempat ni.